Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sambung terus pada syair yang ke-107. Dan Baba dah baca dah separuh itu syair tu kan. Lal kummi wal bauli wa maitati wa ma wardin wa khamri darrin utnin mahrama. Okey, kita dah baca dah. Baba dah baca lal kummi wal bauli wa maitati, baca dah kan. Wa ma wardin. Wa ma wardin mana wa ma i wardin. Wa ma tu atah pada kata tahirin ni kan. Maknanya ay la yataharra lishtibahi ma'i wardin. Wa ma wardin mana wa ma'i wardin, dia hazah hamzah tu darat syair. Wa ma'i wardin, dan air mawar. Dan air mawar, mana kesamaran air mawar dengan air mutlak. Ini kesamaran air mawar dan air mutlak. Kerana air mawar ni dia sama dengan air mutlak, warna dia sama. Jadi kalau kita tak tahu mana satu, dua bekas tu, satunya air mutlak, satu lagi air mawar, maka boleh tak kita berijtihad? Tak boleh. Tu ambil lain. Wa khamrin, dan arak. Mana kesamaran arak dengan cuka. Wa khamrin, dan arak, yakni kesamaran arak dan cuka. Kita kesamaran sama ada tu ialah arak ataupun cuka. Maka ketika tu maka ketika tu kita tidak boleh nak ijtihad, bahkan kedua-duanya kita tak ambil lah. Sebab tidak boleh ijtihad pada khamar dengan cuka. Wadarri utnin, dan susu keldai. Wadarri utnin, dan susu keldai. Mana kesamaran di antara susu keldai dengan susu yang lain. Susu keldai ni najis lah, susu kucing lah. Maka jika kesamaran dengan susu yang lain, kerana kita tak yakin mana satu susu yang suci ataupun susu keldai, maka pada tahap tu tak boleh juga nak berijtihad. Habis. Mahramin, maknanya mahramin ay la yataharra lishtibahi mahramin, mana tidak boleh berijtihad kesamaran mahram. Mana tidak boleh berijtihad kesamaran mahram. Kesamaran mahram. Mahram ni maknanya orang yang haram kita nak kahwin dengan dia. Itu mahram. Kalau muhrim, orang yang ihram haji atau umrah. Mahram ni maknanya orang yang haram kita kahwin dengan dia. Tulis contoh. Tidak contoh. Contoh seorang lelaki mengetahui. Contoh seorang lelaki mengetahui salah seorang
salah seorang daripada 5 orang wanita. Daripada 5 orang wanita. Daripada 5 orang wanita. Daripada 5 orang wanita ialah mahram. Ialah mahram. Dari 5 orang wanita ni, salah seorang dia ada mahram dia, tapi dia tak tahu. Nah, di belakang tu ada 5 orang perempuan. Salah seorang ada mahram kita, tapi kita tak tahu mana satu. Itu istibah, kesambaran. Manakala 4 yang lain, ialah ajnabiyah. Manakala 4 yang lain ialah ajnabiyah. Manakala 4 yang lain ialah ajnabiyah. Ajnabiyah ni mana boleh kahwin lah. Tapi dalam 5 orang tu salah seorang mahram. Hak 4 lagi ajnabiyah. Cuma kita tak tahu mana seorang hak mahram. Tu istibah. Namun dia tidak mengetahui. Yang mana satu. Namun dia tidak mengetahui yang mana satu. Namun dia tidak mengetahui yang mana satu ialah mahramnya. Yang mana satu ialah mahram. Kalau ni mudahlah, ada IC zaman-zaman dulu pun nak tahu. Pak dia kahwin banyak kan. Kahwin sini nak pergi. Dalam 5 orang ni tentu ada mahram. Cuma tak tahu yang mana seorang. Surat-surat beranak pun tak ada dulu ni. Dalam keadaan ini tidak harus dia beristihad. Dalam keadaan ini tidak harus dia beristihad untuk memilih seseorang, lalu mengahwininya, bahkan wajib menjauhi semua wanita yang bilangan terhad 5 orang tu terhad lah, sehingga dapat dipastikan siapakah mahramnya. Sehingga dapat dipastikan siapakah mahram. Bagi kita nak kahwin, dalam 5 orang tu kita nak kahwin, salah seorang ada mahram kita, tapi tak tahu mana. Maka ketika tu tak boleh nak kahwin gitu. Jadi lagu mana kena pastikan dulu mana satu mahram. Kalau ni mudahlah, ada IC tu surat beranak. Sistem sekarang ni boleh ujian DNA dan sebagainya. Zaman-zaman dulu. Sebab bilangan tu bilangan terhad, bukan ramai. Kalau kata satu Malaysia, satu Perak ni ada mahram, tapi tak tahu kat mana. Tu ramai sangat. Tu boleh dah ijtihad. Tapi kalau terhad bilangan tu yang boleh dikira lah sedikit, maka tidak boleh ijtihad. Habis. Batu ni kita nak berkahwin, kena kahwin. Cara perundangan di Malaysia ni dia sistem. Barulah tidak berlaku berkahwin dengan mahram sendiri. Kalau orang pergi laut kahwin di mana, di luar negara, Thailand ke mana, dia bukan macam sistem macam kita ni. Akhirnya rupanya berkahwin dengan mahram sendiri. Kan masalah dulu. Jadi wati syubhah. Bila kahwin di Malaysia ni dia banyak kita kena isi borang. Jadi tak berlaku bertemu berkahwin dengan mahram sendiri, sebab adalah sistem. Dia minta surat beranak lah, surat nikah lah, macam-macam lah. Takut tadi terkena mahram. Bila terkena mahram, jadi wati itu sebuah syubhah. Hasil pada anak tu pula nah. Hasil pada wati syubhah tadi.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babus siwaki. Babus siwaki mana hadha babun fi bayanis siwaki. Babus siwaki ay hadha babun fi bayanis siwaki. Bermula ini bab pada menyatakan bersugi. Babus siwaki ay haza babun fi bayanis siwaki. Ini bab pada menyatakan bersugi, gosok gigi. Apa hukum gosok gigi? Bagaimanakah caranya? Yusannu la ba'da zawalis saimi wa akaduhu lintibahin naimi. Yusannu mana disunat akan as-siwak. Siwak tu hukum dia adalah sunat muakkad. Yusannu siwaku, sunat bersiwak. La ba'da zawali saimi. Jadi secara hukumnya bersiwak tu, bersugi tu, gosok gigi tu hukum dia adalah sunnah. Sebab supaya bila kita ni gigi kita nampak bersih. Tidaklah kita penuh tai gigi, berkarat, berlopok. Kalau kita di sekolah rendah, sekolah pra tu dah ajar dah cara gosok gigi. Ada Messi tu mari ajar dah nak. Zaman kami tahun 90-an dulu macam tu juga. Ada doktor mari dah. Messi mari cek gigi. Dia ajar cara macam mana nak gosok gigi. Supaya gigi kita ni kekal, segar, cantik. Sebab kalau tak ada gigi ni, tak cantik dah. Kalau seorang tu muka handsome dah, senyum-senyum tak ada gigi. Bayang. Ambil lah gigi lembu ke apa nak, ganti. Nampak jugalah lawa ada gigi. Kalau perempuan pula, muka comel dah. Kulit putih gebu dah, gigi tak ada. Patutlah kita tegur Assalamualaikum, nak jawab salam masak. Tiba-tiba kita tengok dia senyum sekali. Lah, tak ada gigi banyak. Tu. Adalah seorang hamba Allah ni, apa jumpa dia tegur dia masak. Kenapa ni, apa masalah ni? Rupa-rupanya dia mungkin segan, dia senyap. Ada hari tu baru dengar dia cakap, rupanya dia sengau. Patutlah dia tak sembang kita. Kita tak tahu kata dia sengau. Sengau teruk lah, tak kritikal sengau tu. Payah nak faham. Bukan sengau sikit-sikit tu lain kan. Biasa, ni sengau teruk. Ibarat TV tak ada siaran, soseng dia. Jadi tu kena jaga gigi, kena gosok gigi. Nak mari ngaji gosok gigi, beri mulut kita tu bau wangi. Gosok, bawa lah kain sugi ke, beruh gigi ke, ikut lah gosok gigi. Jangan ada malah gosok gigi. Tu kamu nak nikah, dia nak nikah dengan muslimat, minta tengok dulu hari tunang tu, saya nak tengok muka lu, Islam benar kan? Tengok muka, tengok tapak tangan, kita boleh tahu dah. Muka dengan tapak tangan ni, dia mewakili seluruh badan dia. Tengok tangan, tahu dah lah. Kalau tangan, tapak tangan dengan berkarat, hak lain pun lebih kurang tu. Jadi berdaki, berkerak ni. Jadi tak pandai jaga kebersihan ni. Tengok kuku pun panjang kan. Berkerak pun. Hak ni lagi, hak lain lagi teruk. Lepas tu dia boleh tengok muka, tengok tangan. Dia mewakili seluruh badan. Tak boleh kata saya nak tengok semua. Tak boleh. Muka dengan tapak tangan je boleh. Waktu tunang tu lah. Islam benar kan? Buka tengok lu, selok lu. Kau yang kata, dah saya ke jadi lah. Tengok pakai purdah tu, kita nampak dia sepurdah. Nampak mata. Selok tengok lu, saya nak tengok lu. Tolong buka. Tengok. Wow. Itu kena. Takut buka-buka. Gigi semua, gigi gerham semua ni. Tak apa gigi tarik semua. Jenis hantu langsui dia ni. Payah juga saya pergi nikah ni, garu belakang kita. Tapi tak apalah kalau dia suka, saya suka jenis gigi tajam ni senang nak suruh garu, nak kokok nyor ke apa semua buka. Lain.
Kok dulu nah, tengok dulu. Tengok kita minat ke tak nah. Takut kita pun tak minat nah. Orang tua yang jodohkan, kita tak mau tengok dah. Tu mulalah tak seronok nak hidup lama dengan dia. Mesti kita kenal juga lah. Kita tentu ada cita rasa kita. Ada orang minat macam ni, ada orang minat muka jenis bulat tu kan. Sebab dia kata nampak cute je. Ada orang yang tak minat, dia minat muka panjang pembaris tu. Senang nak garis kitab pun mudah je. Tu. Tengok dulu kan. Setengah orang minat putih, setengah orang dia minat hitam. Hitam lah senang nak. Kalau malam tu tak berapa nampak. Setengah orang minat putih. Dia kena tengok dulu lah, kenal ke tak di hati tu. Takut tak kenal lagi, kahwin pula masa. Setengah orang minat kuruh, setengah orang minat gemuk. Dia tahu kuruh peluk pun tak rasa apa, batang kayu halu gitu ni. Setengah orang minat besar tu nak, biar besar tu senang. Orang tak minat besar, naik motor tak cukup ruang. Ada wheelie je ada motor ni. Berat sangat. Setengah orang minat lagi tu, setengah orang tak minat. Tengok dulu lah. Dah syarat atau boleh tengok muka, tengok tangan tu, tengok dulu. Ada ke tak hidung? Takut hidung tak ada. Kita hantar orang lah, pergi cek tengok. Mak kita, kak kita tengok, sembang dengan dia. Takut sengau ke apa, tak payah juga kita sembang dengan dia nak. Susah. Payah kita nak berinteraksi dengan dia, nak berdialog dengan dia, apa payah kan? Sengau je. Tengok dulu lah, apa nak nikah tu, tunang tu, minta tengok dulu. Kalau tak kenal lagi, kalau kenal dah tak apalah nak. Hak tak kenal lagi, tengok. Siasat dia latar belakang ni, betul ke dia ni? Jangan tangkap mak hak perempuan macam tu kot, siasat latar belakang bakal suami kita. Nak takut lagi isap dadah apa lah jenah. Isap okok tak boleh dah kan. Anak kita duduk seduk asap dia. Kita siasat dulu. La ni atah di atas mahzuf, ma'tufun ala mahzufin. La ni ma'tufun ala mahzufin. Atah di atas sesuatu yang dihazafkan. Takdir la ay la yusannu siwak. La ay la yusannu siwak. La yusannu siwak. Tidak disunatkan bersugi. La ay la yusannu siwak. Dia kalau kita takdir kalam begini. Yusannu siwak fi kulli halin la ba'da zawali syamsi lis-sha'im. La ay la yusannu siwak, tidak disunatkan bersugi ba'da zawali shaimi, ba'da zawali shaimi, selepas daripada gelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Selepas daripada gelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Mana bagi orang yang berpuasa selepas daripada masuknya waktu zuhur sudah tidak disunatkan bersugi, bahkan hukum dia adalah makruh dalam mazhab Syafi'i. Ni kita gosok gigi, berubat gigi pula, kemudian telan pula, batal. Waktu puasa ni kita gosok gigi biasa ya, dengan berubat gigi. Takut rasa manis-manis dia tertelan tu, batal puasa. Cakap rasa tak apa lagi, gosok biasa. Itu disebut dalam hadis, mana maksud dia bau mulut orang berpuasa tu lebih wangi daripada bawang kasturi. La khuluhu famis sha'ib atyabu indallah min rihil misk. Lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi ni. Adapun di sisi makhluk ke bau busuk kan. Orang hak puasa di mulut dia berbau. Batulah kita lepas puasa tu sunat bersugi nak pergi solat. Supaya mulut kita ni sentiasa berbau wangi. Taklah busuk sangat. Bila kita gosok gigi, kita jaga gigi kita. Kalau tidak kan, kita tak gosok gigi langsung. Bila kita solat, ada sebelah orang
sekali kita takbir ganggu. Ataupun kamu nikah dia. Ganggu nak cium isteri nak. Oh, padunya mulutmu. Longkang kan ton taik ni. Tu nah. Kita barulah nak cium dia nah. Bau busuknya. Jadi tak gosok gigi ni isteri kita ni. Sejak daripada dia lahir sampailah dia menikah, baru gigi pun tak kenal. Gigi karat hitam. Tak pun kita orang laki-laki, kita nak cium isteri kita tak tahan bau nasib. Bau padu sangat kita tu. Sebab tu jaga gigi, gosok gigi. Seru dia nak. Lepas tu kenapa baju muka nampak dada tu? Nampak bulu dada ke apa? Tutup. Ini nampak muslimat lagi nak. Kenal pula ni. Jadi kena gosok gigi, jaga gigi kita ni. Dia mula-mula patah, dia tumbuh balik. Dah patah kali kedua lah. Ompong lah. Nak makan susah. Itu kita kena jagalah gigi kita tu, gosok gigi hari-hari, gosok gigi. Setiap nak pergi solat 5 waktu tu gosok gigi tu supaya gigi kita cantik. Senyum pun nampak comel. Tanya tu, Syahid mencium. Nampak handsome nampak. Dia mencium nasi. Senyum ke nasi. Saja. Nampak handsome dah. Kau bayar kalau tak ada gigi, kan tak handsome. Orang ada gigi handsome dah nampak, smart. Wa akadu dan mengkuatlah mereka itu fuqaha, bersunat muakkad. Wa akadu dan mensunat mengkuatlah mereka itu fuqaha, akan talabas siwak. Wa akadu dan mengkuatlah mereka itu fuqaha, akan talabas siwak, tuntut bersugi. Mana lebih-lebih lagi muakkad. Lintibahi, lam dengan manafi, lam dengan indah. Lintibahin naimi, ketika terjaga orang yang tidur. Lintibahin naimi, ketika terjaga orang yang tidur. Kan? Orang yang tidur ni mulut dia cukup padu, bau, air liur tu kan. Dia kalau keluar air basi, kalau mari dalam perut, najis. Mari dalam perut. Ada kekuningan, bau busuk tu najis, kena basuh. Tapi kalau keluar air liur ni je, kita tengok warna apa biasa busuk tu kan, busuk lah kan. Tapi taklah busuk je taik tu. Tu air basi saja, tu tak najis. Bahkan ada ulama kata kalau kita tidur, kita lapik bantal, tak keluar air liur dalam perut. Tak marilah. Melainkan kita tidur kaki di atas, kepala di bawah kan, tak lapik apa, tu sungguh kan. Tapi kalau tidur atas bantal, yang keluar tu hanya air liur basi yang air liur yang suci, bukan air liur basi. Tengoklah di bantal kita penuh dengan betul. Karena itulah selepas kita bangun, terutama waktu subuh, kita tidur lama kan, 6 jam kita tidur, maka gosoklah gigi. Belilah ubat gigi. Beli ubat gigi apa yang Islam. Halajel lagi. Safi tu bukan ni syarikat India. Mukmin. Mukmin Melayu kan. Kalau Safi rasa India dia punya bos dia tu. Tak tahulah, kita tak tahulah. Tapi kalau baba berguna Mukmin. Halajel. Colgate Melayu ke? Colgate Melayu dia tahu. Tak tahulah. Mungkin lah kot. Kena siasat tu. Kita cari yang terbaik lah. Ataupun kita ambil kayu siwak, arak. Tu pun bagus kot. Ataupun ganti-ganti kayu tu, pokok doa tu ambil ganti dia. Tak ada lah. Habis tak ada ambil kasut je, tanya kasut. Kalau kami dulu mandi sungai kan, ambil pasir. Tak ada pasir yang lain tu lah, jangan pasir batu hak ada tu kata nak. Ataupun dulu pakai arang. Juga memutihkan gigi. Dia biasa kalau orang gelap ni gigi dia putih. Orang putih ni gigi dia kuning-kuning sikit. Ada juga hak putih tapi gigi dia cantik. Tengok Nabi. Putih tak gigi? Tengok.
Putih gigi dia, cantik dah. Sama ya. Malik pun nak tunjuk gigi dia juga nah. Jadi kena gosok gigi nah. Ada kamu kawan-kawan kamu yang malas gosok gigi. Kena muslimat ada hak malas gosok gigi. Ada juga ada. Apa ni? Tak boleh. Kalau hak malas gosok, kamu nak pergi Mina tanya, mau gosok gigi tak? Kalau kata malas gosok gigi, tak ada jadi bini, payah mulut busuk je. Kena dia tidur dengan kita ni. Sekali kita pengsan. Walitaghayyuri famin, apa pada kata lintibahinai. Apa dah lintibahinai. Walitaghayyuri famin, dan ketika berubah bau mulut. Dan ketika berubah bau mulut, ini sunat muakkad, lebih lagi. Walitaghayyuri famin, dan ketika lam dengan inda, dan ketika berubah bau mulut. Mulut kita dah berubah dah, bau macam longkang dah. Sunat kita bersugi. Walis salah ay inda salah, dan ketika nak solat pun sunat bersugi. Boleh tengok nasi suka bersugi ya. Dia ada simpan kayu sugi dia, bila nak solat dia gosok gigi. Tu amal sunnah sungguh. Kamu nak bawa lah kayu sugi, beruh gigi ke apa kan, gosok gigi. Dapat pahala banyak. Sekurang-kurangnya perca baju, ataupun dengan kawan, tangan kawan, jari tangan kawan kamu. Boleh tak? Nah, minta jangan tangan. Tapi dia reta. Jangan dia tak reta. Biasanya orang tak reta lah kan. Busuk, kita hak tangan kita sendiri ya. Kadang kita tak tahu mulut kita bau busuk. Bapa baru tahu mulut bau busuk, lepas tu kita kemas. Patutlah orang nak cakap dengan aku teruk lah. Rupanya bila kita pakai mask, dia tu tutup gini. Bila kita bernafas, pernafasan dia masuk hidung, bau busuk rupanya. Selama ni kita cakap bebas, kita tak bau. Orang lain adalah kita bau busuk sangat. Bolehlah apa-apa ni. Kalau orang kata ada herba-herba, kita guna. Wasunna bil yumna, wasunnah dan disunat akan dia ke aswak. Wasunnah dan disunat akan dia ke aswak bil yumna, dengan tangan kanan. Pegang kayu sugi itu dengan tangan kanan. Kalau kayu itu kita pegang inilah. Kita gosok. Pegang ini. Kayu. Kalau beruh gigi dia biasa macam ni lah kan. Kan ada kau pegang ni. Pihak sunnahnya lagu ni lah. Kayu sugi. Al-araku, bermula kayu arak. Kayu arak, sejenis kayu, ranting kayu. Aulah, ha tu ha saktah, bukan ha dhamir, ha saktah. Aulah, ini aula, lebih utama, lebih afdalnya kayu arak. Ha tu ha saktah, bukan ha dhamir. Aulah ialah lebih utamanya kita sugi dengan kayu arak. Macam kayu hak orang beli di Mekah, balik Mekah lah, kayu tu afdal. Jangan gosok. Bagi ada lah kayu, tapi jaga elok lah kan. Jangan kayu tu kita letak mata rata. Jaga kebersihan beruh gigi kita tu. Letak beli bekas elok, letak elok, jangan letak merata, letak kat tepi mangkuk tandah tu semua. Ada kuman, kita beli bekas elok. Habis. Yustahabbu iktihal, dan disunatkan memakai celok, memakai minyak rambut. Nanti insya-Allah kita cerita pula pakai celok pula. Tak ada lagi pelajar kita pakai celok. Sunnah tu pakai celok. Kalau isteri kita nak tidur tu suruh pakai celok. Cantik ni orang perempuan, mata bercelok kan. Nampak aura dia. Mata bercelok biru pula mata ni. Orang luar lah, kita ni semua mata hitam lah. Kecuali dia pakai kontak lain ni. Itu lain. Ini bukan bercelok, bertahik mata. Aduh. Batu-batu tu ni buang hik mata. Kalau takut kita ambil uduk, tak sampai air di pangkal mata. Tak sah kan? Kalau tertahik mata, tak sampai air.
buang. Apa macam tu, kalau nak ambil uduk, bapa sebelum ambil uduk, buang. Kok ada tarik mata, buang sini. Kalau tarik mata, takut air tak sampai. Sebab ni kena basuh, sampaikan air. Tarik mata berkeping-keping, tak jaga kebersihan. Sedangkan Islam tu suruh kita jaga kebersihan, dia tak jaga kebersihan. Wallahu a'lam wa yustahabbul iktihalu wallahu a'lam. Allah Akbar.